Ui, kesak. Oh, lucu. Doki. Ui, kesak. Welcome to my zone. Ikan makan ni. Ikan apa? Ni tarik tak kena. Oh, ya dah. Dah, ya kau. Ya kau. Dah. 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 Wah, duri. Tahu. Kau. Duri je. Duri. Rod ni dia ikan makan ni, rod ni. Rod ni dia ikan makan. Duri. Duri 2 ekor geng. Sekali. Aduh. Okey. Kita buka. Lepas balik. Caru. Ayo. Anak caru geng. Anak caru. Cik dengar ut, baik. Ni. Ni. Tengok. Oi, kan jauh ni bikin kau. Cik ni. Cik dah. Cik ya. Aku nak makan geng. Cik apa mak ni? Ha? Kena kecil dah. Ikan duri pula. Dah kapal tu. Oh, pergi tepi tu. Oh. Kalau kat. Angkat. Caru tu. Lari gitu. Dulu main dah. Banyak geng. Caru ni. Caru. Banyak ya. Banyak caru. Ini Haji makan caru saja. Ini makan caru ya Pak kata. Apalah. Janji makan sudah. Lagi petang sikit gorgon. Tunggu tak. Oh, tu dia geng. 3 ekor Aku timpan dah aku punya ni tak. Tadi pergi toilet. Tu dia pak aku naik. 1, 2, 3 ekor caru. Ini kira saya elok. Makan elok elok mati ya. Okey, tak itu kok. 3 ekor tadi. Lupa ni. Elok noh. Saya ni cantik ah. Ni aku tak bawa balik lah. Tak dia main masuk. Alhamdulillah. 3 ekor sekali geng. Kelong ni memang banyak caru. Puas hati kami kutip kali ni. Sabar, kita sambung mengai. Kok ada jenah hak bang, tunggu tak. Tadi kita dapat kat lubang belakang. Tak lubang belakang. Okey, kau bagi raya rapat dia tu. Kau 2 kali. 1, 2, 3 sikit ya. Tak tu. Berapa lagi dia makan lagi. Okey. Ada ni ada saya dah. Tak dekat apa? Lucu lah.
Lucut, lucut. Lucut, lucut. Ha? Lucut, lucut. Lucut eh. Tarik dia bunyi. Oh, lesen rare. Pak aku lesen rare. Baby kapu. Oh. Agak kami ramat kau. Ha? Gam. Oh, lesen rare. Weh. Pak aku solid ke tak? Oh, boleh. Tak. Sampai roh. Oh. Tak nak beli lagi. Ha? Tak nak boleh lagi kapu. No. Ni first time ya dapat. Jauh penuh ah. Oh. Ada tu ya. Ya kita main bawa tempat dah no. Ingat kata ikan tu pula dah. Tengok hitam. Kopu. Weh, kat elok. Ambil Oh, ha? Kopu. Kan tak mau kan ni. Mak. Kali ni dia akan yang. Tak. Weh, pekat solid je. Ingat kita bidan dulu lah. Beli ikan ni. Teh bidan itu. Buat tempat Umpan. Peng. Kelong lah. Walaupun kecil. Oh, ada ikan makan. Ayuh, pingkat. Pingkat. Ada ikan makan. Angkat tunggu. Ada tak? Ha? Angkat tu sangkut tempat kayu tu, tu ha. Ada. Dah. Oh, aduh. Tak. Dah ya. Ambil duri besar sikit. Oh, tengah nak buang kapu duri makan. Ambil no. Tak pernah boleh. Pak aku nak ambil dia kata tak pernah boleh. Bawa kelong ni tapi. Nak makan tak apa ya no. Ha? Nak makan tak apa. Okey jom. Tahan. Ni tengok mengai dekat Muara macam ni ya. Kubur ikan pun dia tiba tekok. Tapak Sulaiman. Memang dia makan semua. Ayak tengah duduk slow ni. Tengok. Bodoh menteki. Tapak ti dah. Okey. Tak mau yang siksa lepas balik. Oh. Okey. Kita makan. Allah lucut. Aduh. Oh, dah. Asal macam 2 ekor ni kalau mau masak. Wah. Macam ni okey ya. Macam ni kita nak. Dah mau masak. Lemak ni goreng tak ya. Ni lemak ni. Saya tadi ya. Dia nak. Okey ya. Makan tak tu? Ya. Lemak ni goreng ah. Tu lah. Nak macam tu selalu. Okey. Kita tahan lagi. Tak kena. Oh, dekat kepala. Kampar geng. Memang kerat kepala pula. Ikan besar ni nampak. Bukan dia potong ni, dia kerat.
Okay, kita try. Cakok kat kepala pula. Kita cakok kat kepala pula. Makan kepala kan. Cakok kat kepala pula. Aduh. Udang ni gini juga tahan ni. Pok. Dia cakok, dia makan kat kepala, kita cakok kat kepala, geng. Makan kat kepala sangat Adian. Okey. Makan kali. Makan kali tengok. Boleh tarik kesak kan. Ui, kesak. Oh, lucu. Okey. Ui, kesak. Campur, geng. Oh, dekat lah. Aduh, sayang. Aduh, dekat. Aduh. Sayang. Aduh, ini dia tarik. Wih, besar ni. Dia tarik. Ikan po. Aduh, sayang, geng. Aduh. Sayang. Saya tengok dia keluar. Tak? Aduh. Sayang. Besar ni. Ada apa tu ni? Ada tali je. Sorry, geng. Dia lekat masuk bawah tali. Aku tarik memang tak ada apa. So putus. So tak boleh nak naik ikan tu tadi. Ada sayang. Tak apa, kita try pokok dia mau makan ikan lain pula ni. Tapi itulah menyebabkan kita tanya-tanya ikan apa ni. Hoi, sayang. Tak ada rezeki tu, kita kata rezeki. Tak ada rezeki, dia masuk bawah tali, dia masuk bawah. Kalau ada rezeki tarik pun keluar. Tapi dia kata dia aku tarik kok. Tarik biar sat. Dah kali putih. Biar jom kita try lagi, try kot. Ada lagi kawan-kawan dia mau makan. Okey, geng, check it out. Geng, kat sini. Hai. Dah tali lipat dah, aku balik belah tepi Bandung pula. Dia makan kat sini tadi. Oh, kita balik ke pula. Tadi apa tak tahu kat situ. Tu kata-kata ada rezeki ni dia macam-macam. Ada rezeki ni macam mana pun dia naik. Padahal aku duduk baling tadi tu, karau pimai tak ada. Tadi tak ada apa pun.
Yang ni dia makan dia pergi kat tadi tu. Walah. Tu kata tak ada rezeki, kalau ada rezeki dia naik. Kita try geng. Okey geng. So macam biasa kelong ni first time aku main. So bila kelong ni first time aku main, aku akan review dulu lah kelong ni untuk tetapan hampa semua. So kalau hampa free, maybe hampa boleh main mengai dekat sini lah satu hari nanti geng. Okay. Dan kelong ni lokasinya di area-area Mabuk Sekitar Garam macam tu lah. Sebab aku parking dekat belah sana. Belah sana. So aku naik boat main area sini lah. So take comment kat sini. Dan jom aku review kat hampa secara ringkas lah kelong Abang Ad ni macam mana. Okay. So pertamanya dia ada satu ruangan yang besar ya. Satu ruangan yang besar. Kau boleh tengok ruangan besar. So ruangan bagi aku, ruangan tengah ni just nice lah. So sebab apa, dia tak ada bumbung, sangat cantik. So maksudnya kalau tak ada bumbung, kita boleh hawin rod lah kan. Kita boleh hawin sampai sana. So belah-belah sini difahamkan tak ada tukun. So hampa boleh baling lah. So belah-belah sini dia ada tukun, belah-belah sini ada tukun kan. So dia ada tukun tu maksudnya tempat ikan mainah kan. So tadi aku dah try dan alhamdulillah ada jugalah geng hasil aku. Okay. Jom aku akan review dulu kat hampa. So dia bagi kat hampa kerusi, meja. So ni dia ada lubang-lubang pokok. Dekat belakang dia ada lubang pokok. Tapi lubang tu bukan lubang pokok lah. Hampa jangan pula guna buat lubang pokok sebab yang tu dia tutup. Sebab kayu tak ada, so dia tutup. So ni lubang pokok. Lubang pokok belakang pun ada. Okay, so kelong ni dia ada solar. Dia ada solar geng. So hampa boleh lah main mengai pada waktu malam. So kalau hampa tak cukup solar ni, hampa boleh bawa lampu hampa lah untuk letak. So sekarang ni lampu banyak dah dekat TikTok dan sebagainya, ataupun dekat Shopee, hampa boleh letak lah gantung. Okay, so dia ada tadah ayak hujan. Yang ni bukan ayak untuk mandi lah, yang ni untuk basuh-basuh kau boleh nampak. Ni dia ada tadah ayak hujan. Okay lah, dia tadah ayak hujan. Kat sana pun ada ayak hujan. So hampa boleh lah main mengai area-area kelong Abang Ad ni. So sebelah kiri dia, sebelah kanan aku ni, yang ni sangkar ikan. Sebab tu ada ikan geng dari sini. Sebab ini ada sangkar ikan Cina banyak. So sebelah sana pun ada sangkar ikan lagi. So kelong ni dikelilingi oleh sangkar ikan. Sebab tu kuasa ada ikan. Okay. Jom aku bawa hampa tunjuk. Dia ada satu bilik untuk hampa. So kalau hampa yang selalu main mengai malam ke ataupun main mengai siang, tiba-tiba hujan dan sebagainya, dia adalah pangkin ni untuk hampa tidur. So dia ada tilam. So kalau kata hujan, hampa boleh tidur sini lah. So yang tu dia tak buka tingkap, tapi hampa boleh buka lah. Boleh buka tingkap dua-dua ni. So untuk angin masuk. So ubat nyamuk ada. Aku rasa ubat nyamuk ni sebab nyamuk banyak dekat sini. Okay. Nampak ni bukan ayak bersih kan. Ni ayak hujan yang dia tak ada. Okay lah, boleh membasuh. Yang penting boleh membasuh. Okay. So dia ayak ada bagi difahamkan untuk siapa yang booking. Ayak ni kalau dia bagi kat hampa lebih kurang dua bekas. So hampa boleh guna lah. So dia ada dapur yang ringkas di sini. Hampa boleh masak. Dapur gas ada, periuk ada. So boleh lah guna. Boleh guna. Nampak? So dia tak lampu solar dekat area dia dapur. So boleh guna. So dia ada bagi kat hampa satu toilet. Kemudahan toilet. Nampak? Toilet duduk kan. So ni toilet nak kata Jason King tu adik-adik lah kan. So ayak dia bagi hampa dua. Ni untuk ayak bersih lah. So kalau hampa nak ni, nak membuang dan sebagainya, bagi aku hampa ambil ayak, cedok ayak murah ni je, mudah kan. So hampa boleh membasuh, lepas tu hampa cuci dengan bilah ayak bersih. Okay, so dia ada dekat belakang ni pun dia ada lubang pokok. Nampak tu. Lubang pokok macam aku pakai ni kan. So lubang pokok hampa boleh guna. Boleh letak rod lah. Tadi aku bapak aku dapat ikan senang, ikan caru 3 ekor sekali kat sini lah kan. Oh banyak. Okay, so dia belakang tu pun kira Abang Ad lagi ada orang. Nampak ni aku kata kiri kanan dia dah sangkap. So dia ada juga ni petak ni, hampa boleh lah nak pergi mengai kat sana. Tapi aku tak pergi hari ni. Okay, so ni dia. Ni keliling kelong Abang Ad. So dia ada lubang-lubang yang pecah-pecah ni, hampa boleh lah mengai. Okay, so dia ringkas saja kelong Abang Ad ni. So ni dia ada pangkin, kursi-kursi semua dia bagi. So dah hidup hampa boleh order lah sebelum hampa main mengai. Okay. So review ringkas saja daripada aku untuk kelong Abang Ad ni. Dan kelong ni memang ada ikan geng. Sebab tadi aku dah lucut ikan besar. So boleh tengok dalam video ni. Aku tak tahu lah ikan apa. Tak ada rezeki aku nak naik ikan tu sebab dia sangkut dengan tali ke apa, aku tak pasti kan.
So aku ingat itu sajalah ringkas review daripada aku. So kalau kata hampa ada nak tanya apa, komen dalam video ni, InsyaAllah aku akan jawab nanti geng. Okay, stay tune, jom kita sambung sikit game dengan geng. Sebab ni bau kepak setengah macam tu. So harap kita dapat ikan pada hari ni. Dan kelong ni sebenarnya harganya untuk kalau ramai-ramai jatuh RM25 lah seorang geng. RM25 macam kalau ramai 4 orang jatuh RM25 tak silap aku seorang. So aku akan letaklah nanti detail kat sini, ataupun hampa boleh pergi dekat TikTok Abaat, kelong Abaat, hampa boleh tengok kat situ, hampa boleh tanya ada. Dan aku kalau letak nombor telefon juga dekat video ni, hampa boleh call dia lah, tanya macam mana. Tapi aku difahamkan kalau 4 atau 5 orang jatuh RM25, murah geng, RM25 mana dapat. Okay geng, stay tune, jom kita sambung mancing sikit lagi geng. Bye. Kambah caru. Angkat tu, angkat lepas hidung. Caru tak apa. Dia ada. Bang tak ni dah tak kan. Tak osak ni. Sikit ni. Tak. Boleh. Jauh. Belit ni. Belit. Jauh banyak kan. Bawa tak dah. Oh. Caru besar. Caru lah kan kalau menjerit macam ni. Caru main dah geng. Dia kena 2 kali. Dah dia lari. Aduh. Dia makan sambak. Tak kena terkiu, kena mata. Oh, boleh main geng, boleh main kelong ni. Caru banyak. Tak. Sentak je. Tak. Tak usah. Tak dekat air. Ha? Ikan nak. Ha? Tak ada kak. Dekat air. Okey geng, so aku ingat sampai di sini sajalah kali ni aku mancing di Kelong Abaat. Lokasinya di area-area Mobok geng. Okey. So Kelong ni first time kita turun, dan alhamdulillah ada rezeki aku dengan ayah aku lah kan. Sebenarnya kami ni pemancing santai-santai lah geng. Sebab apa, aku memang niat minggu ni memang aku cuti, dan aku memang nak layan bapak aku lah minggu ni, sebab nak bawa dia mengai. Janji dengan dia hari tu lah aku bawa dia pergi Kelong Sangkak terjak je. So kali ni kita main dekat sikit lah, area-area Mabuk. Okay, so alhamdulillah ada rezeki kami geng. So kita tengok rezeki. So caru geng. Oh, caru banyak Kelong Sangkak ni. Kelong ni. So kita dah caru 17 ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Caru 17 ekor. Lama besar 2 ekor. Dan juga apa ni, ikan kerapu pak aku nak makan, dia ambil semua. Okay. So caru 17 ekor. Kerapu dan juga gelama. So aku terlepas gorgon kat sini sekali. Aku tak tahu lah ikan apa makan. Pakai udang hidup tadi, dia tarik lawan sikit, so dia masuk bawah tali ke bawah apa aku tak tahu lah. Maybe ada rebah ke apa aku tak tahu lah. Aku dah biak tadi, lama agak aku biak, tapi dia tak keluar juga lah. Dia aku ambil ucang, aku tarik tup, mata ke patah. Okay lah. So tak ada rezeki aku kali ni. Dan insyaAllah Kelong ni memang ada ikan geng. Nanti kita akan repeat balik Kelong ni. Dan sebab apa, aku pernah tengok lah mereka ni buat naik ikan merah, jenahak, kerapu semua ada. Tapi ni je lah rezeki kami hari ni. Tak kisah geng, apa pun dapat santai-santai dengan bapak aku lah. Okay, so insyaAllah kita akan pergi Kelong yang lain pula.
akan datang. Kalau tak pun kita repeat Kelonika, kita tengoklah situasi dia macam mana. Apapun, terima kasih kerana sudi menonton video aku ni, geng. Apapun, kita jumpa minggu depan. Stay tuned, bye. Assalamualaikum. Shit is on, welcome to